Memang orang lama-lama dulu tanam tak saja noh. Ni antaranya sirih noh. Sirih memang selalu orang kampung akan tanam lah. Satu rumah satu pokok dulu noh. Memang banyak khasiat dia ni. Ni antaranya ialah untuk rawatan anti radang. Dan banyak lagi khasiat dia noh. Hak bawah ni pun sirih juga nampak dah. Hak ni sirih Cina tapi hak ni orang tak tanam, dia selalu tumbuh sendiri. Hak ni dia kata buat kabu sedap noh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Baru ni ada orang tanya saya noh. Saya ni perawat ke? Lepas tu saya jawab, minta maaf, saya bukan perawat, tapi saya suka kaji dan kongsi noh. InsyaAllah, apa yang bermanfaat, InsyaAllah kita panjang-panjangkan. Okey, jom kita tengok. Ni pun dia macam sirih juga, tapi dia tak memanjat noh. Nampak dia ada buah apa. Hak ni dikenali dengan nama kadu. Hak ni pun cukup bagus ni, nampak ni. Oh, sedap ni. Kalau kat belah Thailand ni, dia buat ada satu menu noh. Nama dia miang kam. Dia ada makanan dia campuran macam kacang lah, udang lah, apa dia buat campur macam sontang-sontang agak gitu lah. Boleh tengok ni gambar dia lagu ni. Pokok ni dikenali dengan nama pokok kadu. Dia pun ada fungsi anti radang juga noh. Ada pepatah kata kaduk tak naik junjung. Kaduk tak naik junjung tu maksud dia bukan jenis memanjat noh. Dia tumbuh melata atas tanah macam ni noh. Okey jom kita tengok. Bunga raya pun dah banyak yang moden noh, nampak dia. Ni yang jenis lagu ni, nampak bunga dia. Orang dulu dia ambil daun dia ni. Kalau demam-demam, dia ambil daun dia ni, ramah-ramah dah layak, dia buat jelum atas kepala noh, nak bagi kurangkan panas tu noh. Buang panas dalam badan. InsyaAllah boleh makan ni bunga dia ni. Bunga dia ni adalah cool fever zaman dulu noh, yang mana orang dulu guna dia rebus. Dia buat tempek atas dahi untuk hilangkan panas demam tu noh. Subhanallah, nampak kantam putih kita ni. Oh, dah mula kembang. Nampak? Cantik ni tuan-tuan. Nampak tu, dia ada kuning-kuning sikit-sikit nampak. Kuning-kuning lagu tu putih. Oh, nampak berseri lah noh. Ni tak kembang ni. Ni pucuk pegagar pula noh. Dia fungsi dia sama juga untuk menurunkan panas dalam badan noh. Orang makan lah, buat jus lah, macam-macam kaedah lah. Memang cukup bagus lah noh. Ni nampak. Ni bunga subang nenek noh. Tengok daun dia macam ni. Daun dia tu. Ni pokok dia macam ni. Nampak? Tengok dia elok. Lepas tu bunga dia kuning-kuning tu nampak. Bulat tu kan. Kita ambil satu bunga dia ni, kita kemang kat gigi yang sakit tu noh. InsyaAllah tempat tu dia akan jadi kebah-kebah lagu tu nah. Alah burung, nampak? Burung. Burung apa? Burung kuku. Nampak? Burung apa ni? Dah biar dia kacau. Rai, halia, kunyit dan banyak lagi. Asam Jawa apa dah noh. Semua tu orang dulu guna pakai untuk rawatan waktu terdesak noh. InsyaAllah. Ada masa lagi kita akan kongsi lagi lah. Okey, sekadar tu dulu, harap bermanfaat. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.